Hai semua, hari ini saya nak bawa anda semua ke Formosa Safari Melaka. Jarak perjalanan daripada Kuala Lumpur lebih kurang 1 jam setengah, dan untuk harga tiket, harga dewasa adalah RM65 dan kanak-kanak pula adalah RM55. Benda pertama yang korang akan nampak adalah Crocodile Kingdom, salah satu taman yang terbesar yang ada dekat Safari Melaka ni. Satu fakta menarik mengenai buaya ni adalah dianggap dinosaur hidup kerana mereka telah hidup sejak zaman dinosaur lagi. Dan terdapat 3 spesies utama yang ada di Malaysia, iaitu buaya tembaga, buaya siam dan buaya jejulung. Terowong Lutsina ini sangat menarik dan boleh dikatakan hampir sama dengan sebuah zoo di Australia yang macam korang tengok dalam Running Man. Korang jangan terkejut kalau buaya ni ada juga dekat air masin. Tak semestinya ada dekat sungai. Dan kalau dekat Malaysia, pernah ada kes buaya ditangkap seberat 400 kilo di Kelebang, Melaka. Gajah ialah haiwan darat yang terbesar di dunia dan mereka mempunyai ingatan yang sangat kuat, dan dia boleh ingat dekat mana sumber air ataupun laluan yang pernah dilalui bertahun-tahun yang dulu. Gajah merupakan perenang yang baik dan dia menggunakan dia punya belalai untuk bernafas ataupun boleh kata macam snorkel lah.
namanya pun safari, maknanya korang pun bolehlah naik sebuah truk macam ala-ala dekat Afrika tu kan. Dan korang boleh keliling tempat singa duduk semua tu lah. Tapi kita orang salah percaturan. Kita orang pagi-pagi tak nak naik. Kononnya pagi tu ramai, petang-petang dah tak ramai. Tapinya waktu petang lagilah ramai. Jadi end up kita orang tak pergi naik dekat tempat truk tu. Rugilah sikit. Tak apalah, ni pun company yang tolong bayarkan. Terima kasih. Ni monyet apa bang? Tupai. Tupai. Pergilah. Tak apalah bang. Hai. Sedang kita pegang dia dah. Oh. Bye bye. Sudah bau. Mami ambil gambar. Boleh bersih bang? Alah. Sini. Dekat sini memang ada banyak show. Cuma korang kena alert sikit lah. Pukul 10 mungkin ada pertunjukan dekat kawasan ni. Dan kemudian pukul 11 ada pertunjukan dekat kawasan lain. Memang menarik lah. Ada banyak persembahan daripada gajah, daripada burung, macam-macam lah. Dan bagi aku yang paling menarik sekali adalah Cowboy Show. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan komen ke bawah. Jangan lupa. Jangan